Apa platform marketing yang anda boleh guna untuk buat jualan RM10,000 sebulan dengan lebih cepat zaman sekarang? Jadi saya akan share, siapa yang belum lagi follow, subscribe saya minta untuk klik dan komen saya dah follow. Kalau tengok saya dekat TikTok kan, boleh tak klik semua butang belah kanan tu? Butang like, butang repost, butang komen. Terima kasih sebab support. Baik, macam mana kita nak buat jualan RM10,000 sebulan? Penting orang berniaga, kalau you tak ada target, you tengok macam business you ni kejap okey, kejap tak okey, tak nampak perubahan hidup walaupun ada business, saya cadangkan set satu target untuk buat jualan konsisten RM10,000 sebulan. Itu target awal yang pada saya sangat bagus lah. Yang lepas tu dah capai, bolehlah naik ke peringkat yang lebih tinggi. Baik, okey, dalam zaman sekarang, untuk platform online, saya rasa ramai orang pun mungkin dah start buat duit, start buat duit guna platform online. Yang tak lain tak bukan, saya memang akan suggest you untuk mula dekat TikTok lah. Dekat TikTok ni dia lain sikit compare dengan social media lain. Dia ada crowd yang ramai, dia ada siapa-siapa saja boleh dapat trafik yang tinggi, boleh dapat video FYP sekiranya you tidak putus asa. Jadi saya cadangkan mulakan dekat TikTok, sebab TikTok dia mudah, dia tak perlu you ada follower yang ramai untuk you buat duit. Walaupun you ada follower yang mungkin puluh-puluh saja, ada video-video you yang boleh jadi FYP. Bila FYP, macam saya FYP, kita boleh cecah 2 hari sampai 200,000 view. Maksudnya kalau you jual produk, orang boleh datang pada you, orang boleh inbox, orang boleh klik link yang you letak dekat you punya bio. Okay, dalam masa 2-3 hari tu you akan ada satu, orang kata, burst lah, letupan leads, letupan jualan yang tinggi. Jadi itu saja yang saya rasa yang the best untuk you buat sekarang ni. Sebab yang lain bukan tak okey, tetapi you perlu masa untuk bina follower. Gunakan TikTok dengan sebaiknya. TikTok, tak ada orang cakap TikTok tak bagus kan, dan sekarang ni ramai orang beralih TikTok, even orang dah start boleh jual produk-produk yang mahal dekat TikTok. So jadi isu dia ialah kena belajar tips macam mana nak start buat TikTok. Pertama, jelaskan apa topik yang you nak bincang dekat TikTok, konsisten buat topik tu. Yang kedua, buat 30 konten. Yang ketiga, start buat 150 konten. Yang keempat, kuasai teknik close sale. Kalau you tak pakai beg kuning, you kena kuasai teknik close sale kan. Boleh dapatkan dekat link bio saya kalau nak belajar tentang teknik jadi pakar close sale, ada dekat link bio saya. So jadi itu saja. Assalamualaikum.